Pernah tak terfikir tempat mana yang paling seram dan bahaya di Malaysia? Jom kita selongkar 3 lokasi yang akan buat bulu roma anda meremang. Pertama, Villa Nabila di Johor Bahru. Banglo usang ni terkenal dengan kisah misteri kehilangan seorang budak. Ramai yang datang cuba uji keberanian, tapi tak semua yang balik dengan cerita gembira. Ada yang kata nampak kelibat, dengar suara aneh, berani ke nak cuba. Kedua, Highland Towers. Tragedi runtuhan bangunan ni pada tahun 1993 masih menghantui kita semua. Kawasan ni sekarang terbiar dan dikatakan menjadi tempat berkumpulnya roh-roh yang terperangkap. Suasananya memang cukup suram dan menakutkan, lebih-lebih lagi bila waktu malam. Akhir sekali, lebuh raya karak. Bukan setakat selekoh tajam dan gaung dalam. Lebuh raya ni juga popular dengan cerita Volkswagen kuning tanpa pemandu dan penampakan entiti lain. Ramai pemandu ada pengalaman seram mereka sendiri di sini. Jadi itulah 3 tempat yang patut anda elakkan kalau penakut. Ada lagi tempat lain yang anda tahu? Kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak cerita macam ni. Jumpa lagi.